Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Hanim, untuk pembelajaran yang seterusnya. Kata pinjaman. Kata pinjaman ialah perkataan yang diambil daripada bahasa lain dan digunakan dalam bahasa Melayu sama ada dengan atau tanpa perubahan ejaan dan sebutan. Jenis-jenis kata pinjaman. Yang pertama, kata pinjaman bahasa Arab digunakan terutamanya dalam konteks agama, ilmu dan nilai murni. Contoh, perkataan akhlak, ibadah, dunia, amal dan ilmu. Kedua, kata pinjaman bahasa Inggeris. Kebanyakannya berkaitan teknologi, sains dan kehidupan moden. Contohnya, telefon, komputer, fail, bas dan stesen. Kata pinjaman yang ketiga ialah kata pinjaman bahasa Sanskrit. Sering digunakan dalam kesusasteraan atau budaya. Contoh perkataannya ialah bahasa, raja, dewan, syurga dan puisi. Seterusnya, kata pinjaman bahasa Tamil. Biasanya berkaitan makanan dan budaya tempatan. Contoh, kari, Maggi dan thosai. Kata pinjaman yang terakhir ialah kata pinjaman bahasa Cina. Biasanya berkaitan makanan atau budaya. Contoh perkataannya ialah tauge, kuih, mi dan teh. Seterusnya, kita teruskan kepada aktiviti. Baca petikan, kemudian kenal pasti 8 kata pinjaman yang terdapat dalam petikan tersebut. Berikan maksud bagi setiap kata pinjaman yang telah dikenal pasti. Baik murid-murid, murid-murid boleh membaca terlebih dahulu petikan yang berikut. Baik, seterusnya. Daripada petikan yang telah dibaca tadi, cikgu telah pun mengenal pasti 8 jenis kata pinjaman, 8 perkataan kata pinjaman. Yang pertama, globalisasi, iaitu yang bermaksud proses yang membolehkan sesuatu aktiviti disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia. Seterusnya, perkataan digitalisasi, iaitu proses menukar maklumat, data atau aktiviti daripada bentuk fizikal atau analog kepada bentuk digital supaya boleh digunakan, disimpan dan diakses melalui teknologi digital seperti komputer, internet atau peranti pintar. Seterusnya, perkataan trend. Trend ialah sesuatu yang sedang menjadi ikutan atau mendapat perhatian ramai pada masa yang tertentu. Perkataan seterusnya ialah anxiety, iaitu bermaksud kebimbangan melampau atau rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang belum berlaku. Seterusnya, perkataan interaksi, iaitu bermaksud hubungan dua hala antara individu, kumpulan atau sistem. Seterusnya, perkataan disiplin, iaitu yang bermaksud tingkah laku yang terkawal dan mematuhi peraturan. Perkataan seterusnya ialah akhlak, yang bermaksud kelakuan baik atau buruk seseorang yang dilihat dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, perkataan produktiviti, yang bermaksud kecekapan dalam menghasilkan hasil atau kerja. Baiklah murid-murid, setakat itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Bertemu semula kita kembali pada video yang akan datang.